gaji RM3,500. Tapi hidup makin susah. Zaman mak saya, gaji RM1,500, boleh beli rumah sara adik-beradik, hidup senang. Tapi hari ini, RM3,500 pun rasa tak cukup. Harga barang naik gila-gila. Nak kahwin, nak beli rumah, nak sara keluarga, semua rasa mustahil. Itu sebab ramai-ramai anak muda takut nak kahwin, takut nak ada anak. Sebab apa? Gaji tak sepadan dengan kos hidup. Kalau suka tips saya, cepat like, share video ini supaya dapat bantu lebih ramai orang, dan follow Sean dulu nak mula bisnes. Bersama Sean, klik link di bio atau klik learn more sekarang. Kalau sekarang pun dah struggle, macam mana masa depan? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, orang yang bijak dah mula cari jalan. Mereka tak bergantung pada satu sumber pendapatan. Mereka dah nampak peluang dalam bisnes online. Fikirkan ini, orang makin banyak beli barang online. Kedai fizikal makin susah nak survive. Bisnes yang guna teknologi akan menang. Soalan untuk anda, kalau terus kerja macam biasa, adakah gaji anda akan naik setanding harga barang? Kalau jawapan anda tidak, anda wajib cari peluang baru sekarang. Saya nak tunjukkan satu peluang yang boleh bantu anda bina pendapatan tanpa bergantung pada gaji. Berminat nak tahu caranya? Tinggalkan nak di komen dan klik link di bio untuk info lanjut.